Baik, kita baca sekali lagi ayat ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ayat semua ni ayat pendek-pendek. Dan ayat ni tentunya ayat turun di Madinah. Turun di Madinah arti turun lepas pada Nabi kita berhijrah ke Madinah. Ayat ni juga menerang pada kita berita baik. Tadi berita baik juga untuk Nabi. Kerana tabat tiada tadi berita baiknya, walau belah mana Abu Lahab lawanmu, belah mana laki bini bekerja sama untuk lawanmu, orang ni atas dunia bila lawanmu, tiada akhirat kelak, pandailah aku buat pada orang ni. Lega juga hati Nabi, lega juga hati kita. Sebanyak mana orang yang melawan kita, sedangkan kita ni memperjuangkan Islam, lawan juga, akan berjumpa gerah dia. Segala kekayaan dia, segala pangkat dia, semua tak ada guna belaka. Ma'arna anhu maluwa makasab. Baik, ayat ni yang pula Tuhan sebut idza jaa nasrullahi wal fath, bila datang pertolongan Allah dan negeri Mekah pun dapat dibuka. Buka pintu kota Mekah ke, buka pintu hati ke, tak apalah. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan ketika bila mu tengok manusia ni masuk dalam agama Tuhan ni berduyun-duyun, fasabbih bihamdi rabbika, hendaklah kamu tasbih memuji-muji Tuhanmu, wastaghfirhu, hendaklah kamu minta ampun daripada Allah dosa, innahu kana tawwaba, kerana Allah ni memang sangat-sangat suka taubat manusia. Para hadirin semua, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah duduk di Madinah 10 tahun dan berdepan dengan bermacam-macam sabotaj. Siapa kau pikat terpaksa kena lawan bersenjata nah. Maka siapa ketikanya Allah Ta'ala beri beritahu pada dia, hey Muhammad, akan sampai masanya mu akan pergi ke Mekah. Di bawah ayat laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq la tadkhulul masjidil haram insyaallah wa aminin muhalliqin ru'usakum wa muqassirin la takhafun. Ayat ni turun menerangkan bahawa Nabi mimpi, dan mimpi Nabi ni betul, iaitu mimpinya mu boleh masuk negeri Mekah. La tadkhulunal masjidil haram, la tadkhulunna, masuk la taukid, nun taukid saqilah. Kedua-dua ni memberi taukid, memperkukuhkan bahawa mu akan masuk negeri Mekah sungguh-sungguh. La tadkhulunna, sesungguhnya mu akan masuk Mekah. Nabi kita beranak di Mekah, besar di Mekah, rumah tangga dia kampung halaman di Mekah, tapi dia kena halau keluar daripada Mekah dengan pakatan tertentu. Maka terpaksa Nabi kita berhijrah daripada Mekah, tinggal Madinah sebatang kara. Dia dengan tok tua dia je, isteri tinggal di Mekah, rumah tangga tinggal di Mekah, sahabat anak tinggal di Mekah. Para hadis semua, kalau kena kita lah, tak jauh kepala, kalau kena kita terpaksa tinggal kampung lama dan pergi ke tempat yang kita sendiri tidak tahu nasib kita belah mana, kita bersalah ke mana. Tengok putih mata anak, tengok putih mata bini, tengok kampung lama, akan terasa sesuatu yang selalu berat untuk nak tinggal. Kerana perjuangan, bukan kerana duit, kerana perjuangan kau lagi berat. Kalau kerana duit, orang rela pergi Singapura, orang rela pergi kota Australia, orang rela pergi ke mana-mana kerana menego. Ini masalah perjuangan. Ya, tak ada nilai ekonomi kita panggil sekarang. Nilai ekonomi tak ada. Tapi oleh kerana barang ni barang betul, Allah Ta'ala pun perintah, maka Nabi kita buat segala-galanya hingga sampai terpaksa nusuk dalam gua Ghar Thawr, dalam gua apa ni, dalam gua Ghar Thawr, Bukit Thawr, tempat Nabi kita nusuk pakhlala ni masih ada lagi. Tuan-tuan pergi ke Mekah bolehlah panjat naik tengok bagaimana susah Nabi kita. Baiklah, siapa sana hati Nabi ni ingat ke Mekah, berkapung lama orang panggil, ingat ke Mekah, ingat ke bini, ingat ke tanah air apa semua sekali. Turun ayat, hey Muhammad, mu akan boleh masuk Mekah semula. La tadkhulunna, masuk Mekah muhalliqin. Masuk Mekah ni tujuan nak buat umrah, dia boleh sempurna umrah dengan keadaan boleh cukur lah. Arti siapa sudah tahallul kita panggil, boleh cukur lah. Maka Nabi pun beritahu kepada umat-umat, pada jemaah-jemaah dia, tuan-tuan semua, saya mimpi boleh balik ke Mekah, ziarah Baitullah, jumpa dengan adik kakak, jumpa dengan sahabat anda, dan Tuhan berjanji dengan aku boleh kerja, kita kerja nusuk kita ni siapa sudah.
Siapa tahu Nabi ijtihad nak keluar Mekah, maka Nabi pun keluarlah. Keluar nak pergi ke Madinah, ramai orang turut. Suka belaka pakak pergi ke Mekah, ziarah Baitullah. Jumpa sahabat anak muhajirin golongan yang orang asal Mekah mai ke Madinah, tentu dah nak balik semula ke kampung lama. Nabi kata, aku sayang ke Bukit Uhud, dan Uhud juga sayang pada aku sayang kepada Batha, dan Batha juga sayang pada aku. Ada sahabat Nabi buat pantun, buat syair bagaimana rindunya dia kepada bukit-bukit Mekah, walaupun bukit tu gersang, tak ada apa, tapi cinta manusia. Orang tua kata manusia petang-petang balik ke rumah, burung dia balik ke sarang, walaupun sarang dia tu canggung kayu je, tapi burung tupai berapa dia balik petang duduk atas canggung dia, apa sarang dia, walaupun sarang terdiri daripada gating-gating kayu, tapi itu kesayangan makhluk Allah Ta'ala. Lebih lagi manusia sayang pada kampung lama, tanah air, sahabat anda apa semua sekali. Bila siapa di Hudaibiyah, orang sekat kerajaan Mekah sekat tak beri Nabi kita pergi ke Madinah. Ini cerita masyhur. Boneh punya boneh apa nama ni, buat perjanjian orang panggil Suluh Hudaibiyah, perjanjian. Dalam perjanjian ni paksa kena balik ke Madinah semula. Dan dalam perjanjian juga banyak kelus-kelus, banyak pasal-pasal, ada bab-bab biar nampak terang-terang beralah pada orang kafir Mekah. Orang kafir Mekah kata, kerajaan Mekah kata, belah mana pun mu tak boleh pergi ke Mekah tahun ni, pusing ke mana pun sekalipun. Kenapa? Kalau mu pergi tahun ni, image kerajaan aku jatuh, kerana kerajaan aku halau mu keluar. Bila mu mari apa boleh masuk lalu, image aku nak jaga image lah. Jok jam hari tu pak lala nak jaga image, nak jaga puyuk nasi apa ni lah. Nabi kata apalah, nyebabkan sahabat-sahabat Nabi ni kalau kecek udah kat orang berontak lah. Percaya tak percaya belah mana. Nabi kata dia mimpi boleh masuk Mekah, tiba-tiba tak boleh masuk Mekah. Bahkan tak boleh masuk Mekah pula ada syarat-syarat tertentu yang kalau orang Mekah mari ke Madinah dalam perjanjian ni kena hantar balik. Tapi kalau orang Madinah balik semula ke Mekah, tak payah hantar balik. Nabi kata ya, tak payah, yes, semua yes semua. Menyebabkan orang ramai macam nak berontak lah. Akhir sekali Nabi kata kita terpaksa tahallus sini lah. Nabi kita suruh orang ramai cukup pada situ sebagai tahallul, nak sembelih gapo sembelih sini lah. Menyebabkan sahabat-sahabat Nabi termasuk Sayyidina Umar sendiri, jumpa ya Rasulullah, tidakkah kita ni atas hak, puak-puak tu atas batil? Nabi kata ya. Nabi kata percaya kau dak aku Nabi, ana Nabi Ibnu Abdul Muttalib, aku Nabi yang Abdul Muttalib. Jok detuk aku lah orang berjuru, pok aku sama telah lama tak boleh tengok, tak ada mati kecil. Aku ni cucu Abdul Muttalib. Mu tahu kau detuk aku Abdul Muttalib. Sampai begitu Nabi kita apa nama orang panggil, beri kenyataan yang benar-benar sepit dah orang panggil, sakut tali dah orang panggil. Akhir sekali balik, walau bagaimanapun balik ke rumah Nabi kita, balik ke kemah dia dengan keadaan muka orang. Isteri dia Ummi Salamah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, dia kata ya Rasulullah, husim gapo? Mu suruh orang cukup pala, orang pakat tak si cukup belakang nak masuk Mekah juga. Mu sendiri panggil halak, panggil tukang cukup, hidup luar kemah ni, biar orang cukup pala mu, biar orang tengok belakang mu cukup pala. Orang takkanlah mu seorang cukup, orang lain lagi Mekah cukup ke Mekah, tak pernah siapa. Nabi kita betul fikir Ummu Salamah ni betul, pakai muslimat ni betul. Nabi kita panggil seorang tukang cukup pala dia tengah-tengah ramai. Bila menyebabkan bila orang ramai tengok Nabi cukup pala, orang lain pun mu pakat cukup, aku terpakat bila cukup teriak setengah-setengah tu teriak. Tu ayat inna fatahna laka fathan mubina. Hey Muhammad, kerjamu ni walaupun nampak salah dari segi strategi zahirnya, tapi sebenarnya ini fatahna, satu fatah, satu kemenangan. Bila kemenangan, sahabat Nabi tak faham lagi belah mana menang. Rupa-rupanya dalam perjanjian tu nya, di antara perdamaian royak dalam masa 10 tahun ni kita tak seperang. Orang Mekah tak salah orang Madinah, orang Madinah tak salah orang Mekah. Dalam masa tak perang ni lah Nabi kita kirim surat pada raja-raja negeri lah, pada raja Mesir Muqawqis, pada raja Iran Farsi, pada raja Rum Kaisar, apa nama ni, pada raja-raja tu terima Islam. Aslim taslam yu'tikallah ajraka marratain. Tuan semua, tuanku masuk Islam aja, tak payah patik pergi, masuk Islam aja.
yu'tikallahu ajraka marratain. Allah Ta'ala akan beri pahala 2 kali ganda. Fa in tawallaitum fa innama 'alaika itsmul arisiyin. Kalau mu tak masuk Islam juga, segala rakyatmu, hak kampung, hak bandar, hak pak tani, hak pak gapo ni naik apa tu palamu belaka. Ni cara Nabi kita berdakwah, tidak nak tukar orang, tidak nak alih ketua negeri tu ganti dengan dia je. Nabi kita nak tukar otak, nak tukar minda, kita panggil, nak tukar fikiran je, supaya tinggal syirik, ambil tauhid pada Allah SWT. Ini sesat masalah. Pak lelah ni pun, kita dengan orang putih, kita dengan orang Amerika, kita dengan orang Cina, kita dengan India, bukan apa dah nak tukar kepala ya, nak tukar otak tu. Jangan otak, jangan ada otak syirik, jangan ada otak kufur, terima agama Islam. Tak ada masalah. Bumi ni bumi Allah Ta'ala, udara hak menyawa ni pun udara Allah Ta'ala, air hak meminum pun Allah Ta'ala belaka. Tak ada sebab kamu tidak berterima kasih pada Allah Ta'ala yang memberi kepada kamu begini kebaikan. Ni cerita juga dia apa? Air perlen. Rupa-rupanya memanglah kemenangan sungguh. Ya Nabi kita kirim surat, sahabat-sahabat Nabi pergi ke Mekah, kecek Islam, royak masalah iman, masalah syurga, tak ada siapa dia lawan. Kenapa? Kerana ada dalam perjanjian. Janjiannya dalam masa 10 tahun ni tak perang, nak berdakwah lagi lah. Rupanya bersebar 10 tahun, 5 tahun kemudian boleh masuk negeri Mekah dan tidak ada melawan, setitik darah pun tak ada. Pakar Abu Sufyan, pakar apa semua sekali pun terima Islam apa semua sekali. Itu tu ayat ni juga, idza jaa nasrullahi fath, bila datang pertolongan Allah dan pembukaan di sini maksudnya sama ada buka kota Mekah boleh orang Islam masuk, atau maksudnya pembukaan pintu hati. Kerana hati kita ni mula-mula sekali tertutup pintu hati ke, terbuka pintu hati ke, menyebabkan terima tak terima Islam. Hak mana terbuka pintu hati, dia terima Islam. Kerana Islam ni pun bukan kira nak perang, tak, kira nak tukar otak ya, tukar fikiran yang orang panggil, bukan masalah perang, tidak. Bila mu tengok pertolongan Allah ya Muhammad, dan mu tengok negeri Mekah jatuh ke tanganmu, wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan dia bila mu tengok orang berduyur-duyur masuk agama Islam, fasabbih bihamdi rabbika, hendaklah kamu bertasbih muji-muji Tuhanmu, wastaghfirhu, minta ampunkan dia. Ni cara menyambut kemerdekaan. Cara menyambut kemerdekaan hak Allah Taala sebut dalam Quran dengan cara menyambut kemerdekaan yang kita nak tengok depan mata kita, baik negeri kita, baik negeri orang, cara lagu lain. Cara manusia buat lah ni bila sambut kemerdekaan, sambut Malaysia ke, kemerdekaan Malaysia ke, kemerdekaan Australia ke, kemerdekaan Indonesia ke, kita tengok dengan tari menari, dengan bunga api, dengan berapa, terlupa habis surah, terlupa habis masjid, terlupa habis nama Allah SWT. Allah Ta'ala kata bila negeri Mekah jatuh, pusat dakwah di Mekah bila jatuh, naklah kamu tasbih Allah Subhanallah, pujunya Tuhan. Nak buka pintu hati orang ni bukan senang, bukan boleh gebelah dada, soyok hati dia, bukan. Terbuka pintu hati kerana kuasa Allah Ta'ala. Pada ayat hak Nabi baca di Madinah tu, ayat tu juga baca di Mekah pun. Hak tu lah yang berlaku. Rukun iman tu dia sebut dah di Mekah hari tu, tapi apa tak terbuka. La ni baru terbuka kenapa? Ni kau tidak ada kerana Allah Ta'ala. Dengan sebab tu bila negeri Mekah jatuh, mula-mula sekali mu kita tasbih subhanallah, maha suci Allah daripada segala kekurangan. Kami semua ni jenis kurang, tak cakap nak berdoa, tak cakap nak berdakwah, tak cakap nak berapa, tebal-tebal berdoa, tebal-tebal berdakwah, kami pula kena tagur, kena baling, kena lani, kena ISA, kena berapa, kena macam-macam, tak boleh, tak banyak perkara. Bila terbuka pintu hati, Tuhan kata hendaklah kamu ingat Allah Ta'ala, wastaghfirhu, minta apalah. Boleh jadi ketika tu tak terbuka pintu hati kerana ada benda-benda tertentu, kerana ada orang panggil akidah tak betul lagi, apa orang panggil tak betul. Boleh jadi ada orang nak marah, boleh jadi ada orang nak berontak, boleh jadi orang buat tu. Jadi kesalahan-kesalahan ni perlu minta ampun. Jadi kesimpulannya, bila kita buat perayaan kemenangan kita, menang pilihan raya ke, menang Kelantan ke, menang Malaysia ke, jangan cepat lupa Tuhan. Kerana segala-gala yang berlaku ni Allah berlaku. Maka tak ada sebab mu lupa Allah Ta'ala, mu tunjukkan kebolehan saja, jangan. Itu mempertuhankan hawa nafsu, bukan bertuhan pada Allah. Innahu kana tawwaba, kanunnya Allah Ta'ala ni memang sangat-sangat suka manusia bertaubat. Manusia ni sini makhluk yang akal pada dia, syaitan pada dia, nafsu pada dia, syaitan pada dia, malaikat pada dia. Maka sekali-sekala manusia ni ditindih oleh syaitan, menyebabkan akalan kita, agama kita lemah. Kena tindih dia. Ketika tu orang akan buatlah
macam-macam dosa, galak tak tahu pasal, perayaan tak tahu pasal apa semua sekali, lupa Ta'ala. Sedangkan bagian-bagian bercanggah dengan kehendak Allah Ta'ala dan bercanggah dengan logika sendiri. Inilah dua ayat kita baca pagi ini, mudah-mudahan akan menjadi manfaat besar pada kita. Sama ada saja, sama ada tabat tiada. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Apa?